Kita tak boleh melihat Allah Ta'ala dari sudut apa dia? Mata kita. Tapi kita melihat Allah Ta'ala dari sudut apa dia? Hati kita. Seolah-olah Allah Ta'ala sedang memerhatikan kita. Jadi tak semua orang boleh macam tu. Ada orang dia bila mana Allahu Akbar, bila mana dia sembahyang, hatinya bayangkan Allah Ta'ala sedang memerhati dia. Lalu dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu datang, hamba-Mu hina, hamba-Mu lemah. Ya Allah, berilah taufik hidayah. Ampunkanlah dosa hamba-Mu yang banyak. Ada orang bila dia sembahyang, dia tidak ada apa dia? Dia tidak ada roh. Jasadnya sembahyang, rohnya melayang. Dia ingat janda tepi jalan. Dia ingat nak buat rumah. Dia ingat dia namanya sawit dia. Dia ingat dia nak dah pencen. Dia nak kahwin lagi. Dia nak buat rumah baru. Macam-macam ingatan-ingatan yang merosakkan. Jadi itu adalah orang yang tak berjaya melihat Allah dengan hatinya. Orang yang berjaya melihat Allah dengan hatinya, maka di mana pun dia berada dia rasa tenang. Kerana apa benda yang dia perlu takutkan, kerana dia ada Allah. Bila kita ada Allah, kita ada segalanya. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tidak ada apa yang perlu kita bimbangkan. Sebab kita ada Allah.